Yelah, bila sampai di negara orang, kita pun tak kenal siapa-siapa kan. Tapi ada je, ada dua ekor apa, gagak ni kan, standby je kat sini. Aku banting gelak je. Ni email yang aku send dekat international Russian space lah kan. Including logs dengan source code. Lepas tu petang tadi aku submit lagi 2 submission source code. Tak tahulah, tunggu tengok macam mana dia orang reply ke tidak kan. Tapi dia orang masih dekat time zone yang berbeza lah. Tak adalah jauh sangat. Ni sepanjang pengalaman aku di luar negara lah. Jadi aku jalan-jalan kat area workshop ni, aku dah nampak dah sini differential kuat sangat lah kat area workshop kan. Budak kecil mana, budak kecil memang berani kerja workshop kan. Dia tak tahu every part ni tak nak mention direct lah. Terus dia mesin tu dia orang tahu lah condition ni macam mana kan. Ini contoh workshop kan. So banyak ramai budak-budak kecil berminat nak kerja workshop. Dia punya telur besar kan, telur besar kan, semangat gigi kerja workshop. Dia boleh try lagi buka tayar apa 323 je kan. Itu 323 punya size tayar kan. Try lah buka 44, lepas tu replace baru kan. Aku just review je kan. Tapi kalau budak kecil tu telur dia besar kan, telur saiz dewasa kan, nak fight, marilah turun workshop kan. Ramai expat yang kerja kat workshop tu tunggu tengok show dorang. Kata ada telur kan, tunjuklah dia punya telur kan.